kehidupan, masih lagi didegupkan jantung, masih lagi diberikan nafas, untuk kita berada bersama-sama dalam bahtera pelayaran Asmaul Husna, dalam kita belajar mengenali Allah di sebalik nama-namanya. Mari kita berkenalan dengan Allah Ya Malik. Siapakah dia Ya Malik? Yang maha berkuasa lagi maha memiliki. Allah Ya Malik memiliki seluruh isi langit dan bumi. Secara mutlak tidak berkongsi dengan sesiapa pun. Dia memiliki matahari, bulan, bintang, planet. Dia memiliki manusia. Jantung manusia miliknya. Tangan manusia miliknya, kaki manusia miliknya, mata manusia semua miliknya. Dia memberi dan dia akan mengambil pada bila-bila masa mengikut kehendaknya jua. Dia memberi dan mengambil, tidak pernah berbincang dengan sesiapa. Ketika usia hambanya 40 ke atas, 40 tahun ke atas, dia mula mengambil sedikit-sedikit. Diambil kesihatan lutut, maka sakitlah lutut kita. Diambil kesihatan mata, maka rabunlah kita. Diambil kesihatan tubuh kita, maka lumpuh dan kakulah tubuh ini. Allah Ya Malik boleh mengambil suami daripada seorang isteri. Ketika suaminya menjadi hijab kepada seorang isteri untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kerana kasihnya Allah kepada kita, dibuka hijab itu dengan diambil suaminya, suaminya meninggal dunia. Maka itulah artinya Allah Ya Malik mengambil hak miliknya. Dia tidak pernah bertanya dengan seorang isteri, bolehkah dia mengambil suaminya. Dia tak pernah bertanya dengan suami, bolehkah dia mengambil isteri, bolehkah mengambil anak-anak kita, tak pernah bertanya. Dia Ya Hayyu Ya Qayyum, mentadbir alam ini dengan sendiri. Tidak ada berkongsi dengan sesiapa. Tidak ada musyawarah dengan sesiapa. Maka menyedari bahawa seluruhnya milik Allah Ya Malik. Ketika diberi pinjam oleh Allah anggota tubuh badan, diberi pinjam akal, diberi pinjam segala daya-daya untuk kita bergerak di atas muka bumi ini, diberi pinjam wang ringgit, diberi pinjam ilmu dan sebagainya, maka gunakanlah pinjaman itu dengan sebaik yang mungkin sebelum diambilnya kembali. Mungkinkah agaknya ketika kita menggunakan mata untuk melihat perkara yang haram, Allah melihatnya, maka Allah berkata, tak guna aku beri kamu mata. Mata tu sepatutnya melihat perkara-perkara yang Allah ciptakan dan memuji Allah, tetapi digunakan untuk melihat perkara yang haram. Mungkinkah Allah akan mengambilnya kembali? Kaki ini Allah pinjamkan untuk melangkah ke surau masjid, ke tempat-tempat majlis ilmu, ke rumah-rumah anak yatim untuk ditolong. Mungkinkah agaknya kalau kaki ini kita bawa ke tempat-tempat yang Allah tidak redai, akan diambil oleh Allah? Semuanya mungkin kerana dia adalah milik Allah Ya Malik. Maka seorang isteri, agar hatinya tidak terhiris-hiris ketika diambil suaminya, keluarkanlah cinta suami daripada hati kegenggaman. Ya Afu Ya Ghafar Ya Tawab Ya Kudus Ya Jalil. Ya Allah, bersihkan, sucikan cinta-cinta manusia daripada hati kegenggaman. Beriku kekuatanmu Ya Aziz Ya Qawi Ya Matin untuk memikul amanah ini. Dan masukkanlah secebis cintamu Ya Wadud ke dalam jiwaku. Ketika di genggaman makhluk, wang ringgit dan dunia, ketika Allah mengambil, lepaskan ia. Ketika di tangan, ia tidak akan memberi kepedihan kepada hati. Tetapi ketika kita meletak di hati, memegangnya, tidak mau melepaskannya, ketika tiba masa untuk kita berpisah, maka dia seumpama satu rentapan daripada Allah Ya Jabbar. Terpaksa berpisah, walaupun menangis air mata darah sekalipun,
Takdir Allah ya qadir ya muqtadir pasti tetap berlaku. Kehendak manusia tidak berlaku. Kehendak Allah ya qadir ya muqtadir lah yang berlaku. Maka untuk memastikan kita tidak menderita, kita bahagia dan tenang dalam kehidupan ini, pastikan semuanya letak di genggaman. Bila diambil oleh Allah yang Malik, lepaskan, ia bukan milik kita. Tetapi dekatkanlah diri kepada Allah. Kerana Allah itu akan sentiasa ada di sisi kita, tidak akan pernah meninggalkan kita walau sesaat pun. Orang yang usianya sudah 50 tahun ke atas, dia akan kembali ke kampung halamannya, ke rumahnya di alam barzah. Sifat rumah di alam barzah ini sempit lagi menghimpit, gelap gelita dan kesunyian dan keseorangan. Sebab itu bila umur kita 50-60, kita akan mula dilatih oleh Allah untuk berseorangan. Dipisahkan dengan anak-anak, suami, isteri dan manusia. Agar kita bersedia masuk ke dalam rumah yang sunyi, sepi dan keseorangan. Tetapi orang yang arif, dia memilih untuk menjadikan Allah kekasihnya. Memilih menjadikan Allah sahabatnya. Didekati Allah sedekat-dekatnya. Bangun di pagi hari memuja Allah. Ya, merintih Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud. Alirkan secebis kasih dan cinta dalam jiwaku untuk mencintaimu Allah. Jiwa yang kekeringan dan kegersangan, ya, cintamu ini ya Allah, mohonlah ya Allah kealirkan secebis untuk hamba-Mu ini mencintaimu. Bila kita meletakkan Allah sebagai kekasih dan sahabat, dialah berada di atas segala-galanya dalam hidup kita. Seorang isteri, suaminya duduk di bawah, Allah nombor 1, Rasul nombor 2, suaminya nombor 3. Suami pun begitu, Allah di atas segala-galanya. Ibu bapanya, isteri dan keluarganya. Tetapi berapa ramai orang yang meletakkan suaminya di atas daripada Allah. Suami meletakkan manusia di atas daripada Allah. Lebih menyayangi manusia daripada Allah. Balik kepada tadi kerana tidak ada rasa kasih dan cinta kepada Allah. Maka beramal dengan zikir yang Malik ini akan memberikan kita suatu kesedaran untuk merasai bahawa kita bukan pemilik dan berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan amanah yang Allah berikan sebaik yang mungkin. Allah Ya Kudus yang Maha Suci. Siapa dia Allah Ya Kudus ini? Dia Maha Suci, Maha Bersih, Maha Sempurna, tidak ada salah silap pun. Tidak ada kesalahan, kecacatan atau kekurangan pun dalam tindakan-tindakannya. Penciptaan langit dan bumi dan pentadbiran langit dan bumi ini membuktikan kesempurnaan penciptaannya dan kekuasaannya. Ketika dia menurunkan hujan, memang pada hari itu patut hujan turun. Berapa ramai orang yang protes dan komplain. Kenapa hari ini hujan, nak jemur kain ni? Marah kepada Allah. Sedangkan Allah itu sempurna, pentadbirannya tidak ada silap sedikit pun. Ketika seorang ditakdirkan oleh Allah Ya Qadir Ya Muqtadir dengan kesakitan, maka dia protes. Kenapa aku sakit? Kenapa orang lain sihat? Seolah-olah Allah itu tidak tahu mengurus dirinya. Bila berlaku banjir, kenapa banjir? Siapa yang kita marahi? Siapa yang kita protes? Allah lah yang kita marah. Seolah-olah kita ini cukup hebat dalam mentadbir alam ini. Allah itu tidak hebat. Itulah sebenarnya yang dizahirkan daripada keluh kesah. Kata-kata yang memarahi Allah dalam kita komplain semua peristiwa alam ini. Sebab itu mulai sekarang muslimin muslimat sekalian, eloklah kita jaga lidah kita. Apa saja yang berlaku di alam ini ditakbir oleh Allah. Dan Allah itu sempurna, tidak ada cacat cela pun. Berlakunya tanah runtuh di Genting Highland kerana ia pasti kena berlaku. Bukan kerana itu, bukan kerana ini, bukan kerana itu. Allah mempunyai kebijaksanaan luar biasa. Dia yang alim, ya hakim, ya rasyid. Kita hamba yang jahil. Orang yang jahil ini kena sedar diri
tidak boleh komplain yang maha bijaksana. Kalau kita nak tahu apa dia hikmah dia, seru nama Ya Hakim, yang maha bijaksana, kurniakanku sedikit kebijaksanaan agar aku dapat memahami hikmah peristiwa-peristiwa ini, Ya Allah. Ketika berlaku tsunami di Jepun suatu masa dahulu, berapa ramai orang yang menangis. Kesiannya Jepun, separuh daripada Jepun kena tsunami. Sedangkan orang Jepun tak menyembah Allah pun. Nak kesian apa? Orang kafir ini ialah makhluk yang paling zalim atas dunia ni. Kerana setiap saat dia memijak bumi Allah, 5 minit pun tak nak sujud pada Allah. Setiap saat dia menikmati cahaya matahari Allah, 5 minit pun tak nak sujud pada Allah. Itulah manusia yang paling zalim di atas muka bumi ini. Kita tak boleh kata dia baik. Setiap saat Allah mendeguk jantung dia, tak beriman pada Allah. Ketika kita lalu di jalan raya, tiba-tiba kita aksiden. Itu tanda kesempurnaan Allah. Memang pada waktu itu kita patut kena aksiden. Untuk tujuan apa? Wallahu alam, Allah saja yang mengetahuinya. Itu semua Allah yang takbirkan. Allah yang menyiram pokok-pokok untuk kehidupan manusia. Manusia tahu komplain. Maka dalam kalimah subhanallah, ketika kita membaca subhanallah lepas solat, sebaiknya kita hayatilah kalimah itu. Kalimah itu membawa arti yang maha suci-Mu Allah, yang membawa arti sempurna-Mu Allah. Tak ada salah silap sikit pun ya Allah dalam kau mentadbir alam dan manusia ini. Dan minta maaf dengan Allah kalau sebelum ini kita pernah komplain dan kita pernah mengeluh kesah di atas peristiwa yang berlaku dalam dunia ini. Dan kita selang-selikan dengan Ya Kudus, Ya Jali, Ya Maha Suci lagi Maha Jernih, Ya Maha Sempurna, Maha Suci lagi Maha Sempurna. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diam sebentar, hayati maknanya. Maha Suci-Mu Allah, Maha Sempurna-Mu Allah. Kau tak ada cacat cela pun ya Allah. Yang cacat cela tu aku ya Allah. Selalu buat silap dan salah ya Allah. Kau tak pernah buat silap dan salah ya Allah. Ya, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus. Ya. Kemudian teruskan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diam sebentar, hayati kalimah itu. InsyaAllah kita akan menjadi hamba yang baik, yang sentiasa memuji dan membesarkan Allah. Nama Ya Kudus ini boleh diamalkan dalam kehidupan seharian untuk menyucikan hati. Ya, kerana dia yang maha suci lagi maha menyucikan. Ya, dia boleh menyucikan hati kita daripada 3 jenis kotoran. Ya, sekurang-kurangnya ada 3 jenis kotoran dalam jiwa manusia. Bukalah kitab-kitab penyucian jiwa. Ya, tulisan Imam Ghazali dan tulisan para ulama. Yang pertama ialah penyakit hati, yang terdiri daripada hasad dan dengki. Kata mengata, hina menghina, dendam, benci, itu semua penyakit hati. Malas, menangguh-nangguh. Yang kedua ialah karat dosa. Kita istighfar, tetapi hati kita tidak beristighfar. Maka dia berkarat, tak habis cuci. Tinggal karat-karat dosa lagi dalam hati itu. Allah Ya Kudus boleh sucikan. Kemudian kotoran yang ketiga namanya berhala dunia dan manusia. Ketika kita mengejar dunia lebih daripada mengejar redha Allah, kita telah menyembah dunia itu menjadi dia sebagai Tuhan kita. Ketika kita mengutamakan nafsu kita lebih daripada redha Allah, kita telah bertuhankan nafsu kita. Maka itu semua kotoran. Kotoran yang perlu dicucikan. InsyaAllah kita akan berkongsi teknik penyucian hati 3 bulan. Dalam penghayatan Asma'ul Husna. Ini adalah panduan penghayatan Asma'ul Husna mengkelorok hati. Bukan setakat menyuci. Dia mampu mengkelorok hati kita. InsyaAllah ramai yang dah beramal biasanya tak sampai 3 bulan pun. Ya, ada yang seminggu sudah mencapai ya, suatu berbagai-bagai keajaiban. Ya, kerana nama-nama Allah ini bukan sembarangan. Dia nama yang maha agung, yang memiliki seluruh langit dan bumi. Memiliki seluruh kebesaran alam buana ini. Bagaimana mungkin namanya itu tidak ada keajaiban dan rahsia? Maka
Allah membuka rahsia kita pada malam ini. Yang pertama ialah proses penyucian jiwa, zikirlah ya afu, ya ghafar, ya tawab, ya kudus, ya jalil. Amal lepas solat sebaik-baiknya ataupun pada bila-bila masa pun tak apa. Diiringi selepas itu dengan bicara hati, ya Allah maafkanku, ampunku, terima taubatku, bersihkan dan jernihkan hatiku dari penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Selama ini ramai orang yang hanya tahu menyanyi-nyanyi nama-nama Allah. Ia tidak memberi apa-apa kesan kepada hati. Yang dikatakan menghafaz itu adalah menghafaz dengan hati, menghayati dalam kehidupan. Maka setelah Allah cucikan dosa-dosa itu, insya-Allah segala hijab-hijab yang menghijab jiwa kita akan terbuka. Saya nak gambarkan hijab dalam gambar raja ini bagi kita mudah faham, bagi sesiapa yang tak pernah ikut kursus Asmaul Husna. Pada fitrahnya manusia mempunyai fitrah kebaikan, iaitu sedikit sibghatullah, culupan Asmaul Husna Allah ketika Allah menciptakan roh, ketika penciptaan Nabi Adam. Ada sedikit sifat Ar-Rahman Ar-Rahim pada manusia membolehkan manusia berkasih sayang. Ada sedikit sifat Al-Jabbar membolehkan manusia menegakkan kebenaran. Ada sedikit sifat Al-Aziz, manusia mempunyai jiwa yang perkasa. Fitrah ini tenggelam ketika ada hijab daripada dosa-dosa kita. Maka ketika terhijab fitrah ini, yang keluar, yang terzahir adalah sifat kelemahan manusia, kebinatangan dan kesyaitanan. Maka ketika kita tenggelam jauh daripada Allah, syaitan dan nafsu akan datang mendekat dan akan menaburkan sifat-sifat kebinatangan dan kesyaitanan ini. Maka yang keluar itu bukan sifat pemaaf. Sifat pemaaf itu tenggelam. Yang keluar itu sifat dendam dan benci. Dia bukan daripada fitrah kebaikan manusia. Dia adalah daripada godaan-godaan syaitan. Unsur-unsur luar yang dimasukkan. Maka dengan penyucian, insya-Allah gugur dosa ini, maka akan terzahirlah fitrah manusia yang sebenarnya, yang terpendam dalam jiwa manusia. Maaf saya skip-skip, malam tak cukup masa. Proses yang kedua ialah pancaran cahaya. Jiwa manusia sentiasa gelap. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, tidak mengenal intan dan kaca. Tak mengenal yang fana dan yang kekal abadi. Berebut-rebut. Ya, dunia yang hina di sisi Allah disangkakan mutiara. Ya, itulah kegelapan di hati. Maka zikirlah nama Allah Ya Nur Ya Hadi. Dengan bicara hati, pancarkan cahaya petunjukmu ke dalam jiwaku. Kemudian zikir pembuka hijab dengan zikir Ya Fatah. Bukakan hijab antaraku danmu ya Allah. InsyaAllah kita akan dapat merasai Allah dekat dengan kita. Dengan dekat itu dapat kita berbicara dengan Allah Ya Sami'. Dapat kita memohon pertolongannya. Dapat kita bersandar hidup kepadanya. Kemudian proses pagari jiwa. Pagar jiwa setelah dibersihkan, pagar jiwa daripada bisikan nafsu dan syaitan dengan zikir Ya Hafiz Ya Muhaimin. Ya Allah Ya Hafiz Ya Muhaimin, Engkau yang maha melindungi lagi maha memelihara. Lindungi jiwaku daripada bisikan nafsu dan syaitan. Kemudian buat proses penyerahan jiwa. Ya, kita ni abdi. Abdi tidak boleh hidup dengan agenda peribadi. Abdi hidup dengan agenda tuannya. Iaitu Allah Ya Barik yang maha mengatur agenda hidup manusia. Maka pagi-pagi lepas subuh, kita zikir 40 kali ni, Allahumma Ya Barik, Ya Barik, Ya Barik. Diiringi dengan bicara hati. Ya Allah, daku menyerahkan seluruh jiwa ragaku kepada agendamu. Jadikan daku ini hamba-Mu yang sejati. Daku membuang segala agenda peribadi, Ya Allah. Agenda peribadi itu berkaitan dengan bersantai-santai, berehat-rehat, bermewah-mewah. Itu agenda peribadi, bukan agenda Allah. Kita diciptakan bukan untuk berehat di dunia ini, bukan untuk bermewah di dunia ini, bukan untuk bersantai. Bukan untuk duduk di hadapan TV tengok cerita P.Ramlee, cerita sinetron. Bukan. Itu agenda kita. Maka jawab depan Allah nanti. Apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini untuk agenda Allah atau agenda peribadi. Maka sebelum terlambat, Ya Allah Ya Barik, aku menyerahkan seluruh jiwa ragaku untuk agenda. InsyaAllah keajaiban-keajaiban akan datang yang mana Allah akan atur hidup kita untuk kebaikan, rokok sujud kepadanya, untuk mengikut sunnah Nabi-Nya.
untuk meneruskan perjuangan Nabi-Nya. Kemudian proses kebijakan. Kita sudah sekian lama hidup dengan akademik. SPM kita ambil. Masuk universiti. Sebahagian besar hidup kita untuk pelajaran akademik, tetapi tidak belajar ilmu makrifatullah. Maka sebelum kita menutup mata yang di hari akhir kita di atas muka bumi ini, pastikan kita mati dalam keadaan mengenal Tuhan kita sendiri. Zikir Allah ya alim, ya hakim, ya rasyid. Minta ilmu, kebijaksanaan dan kepintaran. Sedikit ilmu makrifat. Agar kita dapat mengenal Allah. Maka dengan itu, kenallah hakikat diri. Dan seterusnya, 99 kecerdasan Asmaul Husna ini boleh digunakan dalam aktiviti seharian. Saya bagi beberapa contoh. Memang malam ini memang tak sempat. Ya. Saya skip tadi yang tadi tu. Kita sambung kejap lagi. Dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana kita boleh menghayati Asmaul Husna ni? Ramai suami isteri bila sudah 40-50 tahun sudah kekeringan cinta, sudah kebosanan, ya, perkara kecil pun dibesar-besarkan. Berapa banyak fail cerai yang difailkan ketika usia 40-50 tahun. Di mana budi selama ini? Budi suamimu, di mana budi isterimu? Sudah dilupakan semuanya. Kerana apa? Kekeringan kasih dan cinta. Maka sumber kasih dan cinta itu ada pada Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Minta dengan dia. Kasih dan cinta tak boleh dapat di gimnasium. Ada isteri pergi gimnasium nak dapat kasih suami. Makan ubat untuk cantik. Ya, sapu muka dengan berbagai-bagai sapuan. Suami tak tahulah, suami tak tahu cara dia macam mana. Ya. Ada orang pergi jumpa bomo minyak senyonyong. Ya. Tak payah saya bagi minyak senyonyong malam ni. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Cara je bagaimana? Masa buat air bancuh tu, suami pun boleh amal, isteri pun boleh amal. Ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Ya, baca 3 kali atau 7 kali. Alirkanlah kasih dan cintamu dalam air ini. Agar ketika suamiku minum, isteriku minum, mengalir cintamu, ya Allah. Agar kami dapat berkasih dan bercinta di atas muka bumi ini. Demi keranamu, untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami kepadamu, ya Allah. Juga, ya, bagi suami isteri boleh amal, ya, dengan menggosok kulit tanpa lapik. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Ya, kita tak boleh malulah, ya. Ilmu kena sebarkan. Ya, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, gosok. Ya, gosok tangan, gosok bahu suami, isteri sambil zikir. Dan dalam hati bicara dengan Allah. Kami tidak punya kasih dan cinta, ya Allah, untuk melaksanakan tugas suami isteri. Alirkanlah sedikit kasih dan cintamu, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. InsyaAllah selesai segala masalah hidup kita. Ya Afu, ya Syakur, Allah yang maha pemaaf lagi maha menghargai. Ramai isteri tak boleh maafkan suami, suami tak boleh maafkan isteri. 20 tahun hidup harmoni, tiba-tiba ada sedikit kesalahan. Kesalahan itu menghilangkan segala budi-budi selama ini. Kerana apa? Tidak mampu memaafkan. Zikir ya Afu yang maha pemaaf, kurniakan suamiku dan diriku sifat pemaaf. Agar kami boleh bermaaf-maafan, bertoleransi. Ya Syakur yang maha menghargai, kurniakan kami sifat menghargai sesama kami. Agar dengan sifat itu dapat kami bertolak ansur, tolong menolong sesama kami. Kemudian zikir ya Hafiz ya Muhaimin, jangan lupa. Kerana syaitan sentiasa datang untuk memecah belahkan rumah tangga. Pagari jiwa kita dengan zikir ya Hafiz ya Muhaimin, ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, ya maha melindungi lagi maha memelihara. Lindungi, pelihara, pagar jiwa-jiwa kami ini daripada bisikan nafsu dan syaitan. Sama juga pertautan hati dengan anak-anak, gunakan zikir ya Rahman, ya Rahim, ya Jami'. Bayangkan wajah anak, setiap anak itu bayangkan. Ya, bayangkan ada tali yang mengikat antara hati kita dan hati dia. Ya, teknik Asmaul Husna ini kena gabungkan dengan teknik bayangan, renungan. Letakkan persangkaan-persangkaan kepada Allah, insya-Allah Allah akan lakukan. Apa jua pun yang kita sangkakan, dia mampu lakukan.
Jangan mengatakan Allah tak boleh buat. Kita yang tak boleh buat. Ya afu ya syakur, minta sifat pemaaf, menghargai sesama anak-anak dan ibu bapa. Ya Hafiz ya Muhaimin, minta dilindungi daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ramai manusia sekarang ni menghadapi masalah dengan mertua. Ya, isteri suami menghadapi masalah dengan ibu bapa mertua. Kerana merasakan bahawa ya, ibu bapa mertua ini nak ambil suaminya, nak ambil isterinya. Ya. Maka zikir ya Rahman ya Rahim ya Jamik, pertaukkan hati. Ya, antara kita dengan mentua kita, insya-Allah semuanya beres. Ketika membuat pilihan makanan, ya, jangan mengambil makanan yang berkolesterol tinggi. Jangan mengambil makanan yang berlemak. Ya. Jangan mengambil makanan yang memudaratkan tubuh yang Allah kurniakan ini. Ya, kalau tidak, Allah ya Hakam yang Maha menghukum akan menghukum dengan kesakitan. Darah tinggi, kencing manis, jantung dan sebagainya itu sebahagiannya hukuman daripada Allah ya Hakam, kerana kita ni makan ikut suka kita. Tidak mengikut panduan daripada Allah dan Rasulullah SAW. Maka pergi membeli belah dengan Allah. Sambil tu sebut nama dia, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq, Ya Bar, Ya Zahir. Pancarkan cahayamu dalam makanan ni, Ya Allah. Dengan cahayamu nampak yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya Hadi, beri petunjuk, Ya Allah. Ya Haq, berikanlah yang halal. Ya Bar, berikanlah makanan yang baik. Ya Zahir, kau nampakkan, Ya Allah, sekiranya ada keburukan pada makanan ini. Ketika di pasar, turun di pasar, Ya Allah ya Bari, aturkan agendaku ke pasar. Ramai orang yang pergi pasar, agendanya nak membeli belah, sampai di pasar dia tukar agenda peribadi, mengumpat mengata jiran tetangga ketika berjumpa dengan jirannya. InsyaAllah bila kita zikir Ya Bari, menyerah diri kepada Allah ya Bari, Allah akan lindung kita. Baru nak mengumpat tergigit lidah, baru nak mengumpat sakit perut, macam-macam Allah akan tolong kita sekiranya kita bersandar kepadanya. Ya Qahar, tundukkan nafsu membeli belah. Ada orang pergi bawa senarai barang, 2 barang nak beli, balik 20 jenis barang. Kenapa? Dia pergi tanpa Allah. Dia pergi bersamanya syaitan membimbingnya. Beli ni, beli ni, beli ni. Padahal tak pakai pun kat rumah. Ya Qahar yang maha menundukkan, tunduk nafsu. Ya Khaliq yang maha pencipta, ketika kita melihat ikan-ikan, sayur-sayur, ayam-ayam di pasar, jangan hanya mencerita, menyebut pasal ikan-ikan itu, ceritakan siapakah pencipta ikan itu. Hebatnya mu ya Khaliq ya Bari ya Musawwir. Engkaulah yang menciptakan ikan ini, ketam ini, udang ini, berbagai-bagai rupa bentuk. Allah menciptakan alam binatang ini untuk dia dipuja. Bukan hanya tahu makan sahaja, ciptaan Allah, kurniaan Allah, tetapi tidak tahu untuk memuja pencipta. Ya Muhyi yang maha menghidupkan, tengok sayur-sayur yang segar. Engkaulah yang menghidupkan sayur-sayur ini. Hidupkan hatiku yang seringkali mati ini, lupa kepadamu ya Allah. Ketika melihat ikan yang mati, yang mumit, engkaulah yang mematikan ikan ini. Maka aku juga akan mati ya Allah. Ingatkan kematianku. Nampak bagaimana hebatnya penghayatan Asmaul Husna ini. 24 jam bersama Allah. Ingat kepada Allah, lidah dibasahi dengan zikrullah. Maka kita dalam keadaan menjadi isteri, suami, anak-anak yang cemerlang. Dalam bimbingan Allah, dalam pertolongan Allah. Penghayatan Asmaul Husna ini bukanlah berpeluk tubuh. Bukan duduk atas tikas mayang berzikir. Bukan begitu. Itu sesat namanya. Tekniknya ialah zahirmu bergerak, bekerja sebaik yang mungkin, berusaha gigih, jiwamu bersandar kepada Allah, berzikir, berhubungan dengan Allah. Itu teknik dia. Semakin jiwamu berzikir, berhubungan dengan Allah, jasadmu akan bergerak lebih cepat, lebih laju, memacu kecermerlangan dan kejayaan. Dia tidak akan menjadi kita beku dan kaku dalam hidup ini. Banyak sangat nak cerita. Saya nak cerita sikit di hujung kehidupan. Panduan, sedikit tips bagaimana nak membanyakkan solat-solat sunat. Ya, ramai yang ada depan saya ni sudah di hujung kehidupan, termasuk saya. Ya, tahun depan dah 50 dah umur saya. Sebab
baru abad. Ya, esok lusa nak mati dah. Jadi mari kita bercerita tentang bekalan. Dah duit ringgit dah banyak dah, tak payah cari dah. Yang perlu nak sedekah jariah tu fikir. Ya bari agendakanku untuk sentiasa rokok dan sujud jasadku dan serta jiwaku kepadamu demi mencari redha. Zikir ya bari ni. Ya, Allah je yang boleh atur kita ni. Ya, kalau kita atur mesti banyak nak tidur. Mesti banyak nak berjalan. Mesti banyak nak duduk depan TV. Kalau Allah yang bari yang atur, insya-Allah dia akan beri kita kekuatan dan daya untuk banyakkan solat sunat. Kalau kita biasa solat duha 2 rakaat pagi. Lepas ini tambah lagi 2. Dah biasa 4 rakaat, tambah lagi 6. Tambah lagi sampai jadi 8. Amalkan. Biasa kita bangun tahajud 2 rakaat, tahajud. Lepas ini tambah lagi sampai 12 rakaat. Tak payah tidur. Bangun pukul 3 pagi tak payah tidur. Sebab apa? Esok lusa nak mati dah. Nak tidur dalam kubur nanti. Macam mana nak dapat mengerjakan solat-solat sunat ni? Zikir ya aziz ya qawi ya matin ya qahar. Perkasakan, perkuatkan, perteguhkan jiwaku, emosiku, jasadku untuk sentiasa rokok sujud kepadamu. Tundukkanku kepadamu di pagi-pagi hari. Zikir namanya 3 kali, 7 kali, 40 kali, mengikutlah kelapangan kita dan mengikut keyakinan hati kita. Ya, biasanya kalau dah 3-4 tahun kita amal, sekadar 3 kali kita sudah 1000% yakin, bukan 100% lagi. Ya, tapi peringkat awal baru nak belajar, baru nak beramal, biasanya tak berapa yakin dengan Allah. Ada orang bila nak bangun malam, dia lebih yakin dengan jam loceng dia. Dia set jam loceng, mesti boleh bangun punya lah. Ya. Apa yang berlaku? Jam loceng panggil, kita pun tutup. Subuh baru bangun. Menyesal tak? Sebab bersandar dengan jam. Ya. Sekarang ni jangan bersandar dengan Allah. Allah ada nama yang memberikan energi. Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Qahar, memberikan energi, keperkasaan, kekuatan, keteguhan pada jiwa, emosi dan jasad. Dan energi menunduk kita di pagi hari. Ya Nur, pancarkan nur solat dalam jiwaku. Ya, kalau kita belajar kita Al-Hikam, dia ada nur. Ya, kita boleh minta nur solat. Bila Allah kurniakan nur solat, hati cenderung untuk solat. Pantang ada masa sikit, nak solat. Ada lapang sikit, nak solat. Tak minat dah kerja lain, mengumpat, mengata, nengok TV, tak minat dah. Nak solat. Bila dah dipancar nur solat, minta nur solat. Ya, jadi malam ni kita dipancari nur zikir. Ya, diberikan kelebihan zikir Asmaul Husna ini. Lepas ni saya percaya semua orang akan seronok dan cenderung dan lazat berzikir. Itulah kurniaan Allah yang nur kepada hamba-hamba pilihannya. Bagaimana nak menguatkan jiwa membaca Al-Quran? Al-Quran diciptakan ayat-ayat Allah untuk dibaca, dihayati, ditadabur, diakhlakkan, dimasukkan dalam akhlak kehidupan. Zikir ya bari agendakanku untuk sentiasa membaca dan menghayati ayat-ayat Quranmu. Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Matin, perkasa, perkuat, perteguh jiwaku untuk sentiasa membasahi lidahku dengan ayat-ayatmu. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rasyid, Ya Nur, gunakan ilmu, kebijaksanaan, kepintaran dan cahayamu melalui ayat-ayat Quranmu agar ianya menjadi penyuluh jalan dan panduan hidupku. Ramai orang tiap-tiap hari baca Quran, tapi Quran itu tidak memberi cahaya penyuluh bagi hidupnya. Lepas baca Quran, duduk mengumpat. Gelaklah. Lepas baca Quran, orang anak yatim datang minta sedekah, dia tak nak bagi pun. Padahal dalam Al-Quran tu disebutkan, berilah bantu anak yatim ni semua. Tapi sebab apa? Baca di bibir mulut. Ya, minta kebijaksanaan Allah dalam memahami ayat Quran untuk diamalkan. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rasyid, Ya Nur. Ya, dan juga Ya Nur minta nur Quran. Dipancar dalam jiwa, rindu sentiasa kepada Al-Quran. Sama juga untuk berzikir, ya, tetapi niatnya untuk zikir. Kekuatan lidah untuk berzikir, kekuatan hati untuk ingat kepada Allah. Ya, ilmu untuk memahami zikir, menghayati zikir, dan nur zikir untuk kita cenderung hati, ya, untuk berzikir. Menguat jiwa untuk sentiasa bersedekah. Saya dah sebut tadi bahawa RM1 RM Malaysia tak boleh bawa masuk dalam kubur. Tak boleh bawa masuk ke akhirat. Ya, tetapi dalam bentuk wakaf, dalam bentuk infak, ya, dalam bentuk sedekah, zakat, tu je yang boleh bawa.
Ya, jadi macam mana hati yang lekat harta ni, yang kedekut, yang kikir ni, macam mana nak buat ni? Ya, ya Kudus, ya Jalil, kau cucikanlah penyakit kedekut dan cinta dunia, ya, dalam jiwaku ini. Ya, barulah boleh mengalir, ya, harta benda kita itu. Ya, jangan dihimpun-himpunkan. Jangan. Ya, kerana ia akan menjadi kalungan api neraka. Kalau nak diberikan kepada anak-anak wasiat dan sebagainya, boleh buatlah sekadarnya. Tetapi anak-anak ni lebih baik diberikan, ditinggalkan ilmu daripada harta benda yang akan merosakkan dia, berebut-rebut, bermunuh-munuhan, berebut harta. Ya, tinggalkanlah ilmu itu lebih baik. Menguatkan jiwa, sentiasa mengingat kematian. Banyak zikir ya barik ya mumit. Agendakanku untuk sentiasa mengingat kematianku. Ya, bukan mencari kematian, mengingat kematianku. Ya. Jadi bila Allah macam mana Allah bantu kita? Ya, bila kita zikir ya mumit, ya mumit, ya mumit, tengok yang mati je ingat mati kematian kita. Tengok pokok mati pun ingat, ya Allah, ya mumit, aku akan mati ya Allah. Macam mana keadaanku di alam barzah nanti ya Allah. Rumahku bagaimana ya Allah, terus ingat. Tengok ikan mati, tengok celah-celah pokok yang hidup ada pokok yang mati. Ya, tengok kucing yang mati, tengok pergi ziarah orang mati, apatah lagi. Ya, bilakah agak-agaknya lepas ini mungkinkah itu aku yang akan dikafankan? Mungkinkah itu aku yang sedang disolatkan? Mungkinkah itu aku yang diusung dalam keranda itu? Satu hari nanti akulah itu yang akan dibawa ke dalam kubur. Satu hari nanti akulah yang akan ditimbus ke dalam kubur itu, dan ditimbus dan ditinggalkan keseorangan di situ. Bayangkan kita lah itu. Sebab biasa orang pergi tengok orang mati, dia tak boleh rasa dia akan mati. Dia akan cek, kenapa orang tu mati ya? Kenapa orang tu mati ya? Kenapa orang tu mati ya? Ada yang bergelak ketawa lagi, mengumpat mengata lagi tempat-tempat ziarah kematian. Bayangkan tersasarnya kita dalam kehidupan. Sedangkan kematian itu suatu SMS Allah pada kita. Ya, jangan hanya tahu SMS sesama manusia, baca SMS Allah. Kematian itu, majlis-majlis kematian itu adalah SMS Allah menyatakan bahawa esok kamu akan mati. Apa persiapanmu? Tengok pek bekalanmu, penuh dah tak? Dengan bekalan-bekalan pahala atau dosa. Membuatkan kita gemetar. Kita ingin bertaubat. Kita ingin melaksanakan hidup sebagai abdi. Ya Aziz, ya Qawi, ya Matin, perkasakan jiwa, perteguhkan jiwa. Ya, berkuatkan jiwa, perteguhkan jiwa untuk sentiasa redha dan sabar dalam mengharungi ujian kematian. Ya Alim, ya Hakim, ya Rasyid, ya Nur, kurniakanlah ilmu, kebijaksanaan, kepintaran dan cahayamu bagaimana menghadapi saat-saat kematianku. Ramai mungkin orang tak belajar saat menanti kematian dia, sebab dia takut nak fikir kematian dia. Ya. Jadi saya tak dapat nak habiskan ni. Ya, jadi siapa yang nak copy slide ni boleh ambil nanti. Ya, sikit tentang akhirat. Ya Zahir, ya Barik, ya Zahir, ya Jami'. Kita minta dengan Allah dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi kenal kita sebagai umatnya, ya, agar dapat disyafaatkan kita. Ya, ya Hafiz, ya Muhammad, minta dilindung daripada kepanasan matahari di padang mahsyar. Ya, nama Allah ya Rahman, ya Rahim, mintakan belas kasih Allah dan rahmat ketika di akhirat. Ya Basir, ya Sami', pandanglah kami Allah. Ya, kita minta pandangan Allah, dengarlah rayuan kami Allah ketika di akhirat nanti ya Allah. Ya, jadikan kami ini hamba yang mendengar perintahmu di dunia dan sentiasa mengingatmu di dunia. InsyaAllah ingat kita kepada Allah di dunia, Allah akan ingat kita, pandang kita di akhirat. Ya Nur, pancarkan nurmu dalam jiwaku agar hati ini sentiasa mengingat keadaan di padang mahsyar, hari perhitungan, timbangan amal, mahkamah dan hari keadilanmu, syurga dan neraka. Ya Muhsi, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanku buku catatan amalku dengan tangan kananku. Ya Hasib, kurniakanku syurga tanpa hisap. Ini adalah amalan-amalan zikir Asmaul Husna di hujung-hujung kehidupan. Ya, tapi saya ingatkan yang muda-muda kat sini pun, kematian itu seumpama telur di hujung tanduk, tidak mengenal usia. Walaupun saya sebut orang-orang yang dah veteran, warga emas, ya, tetapi kematian tidak mengenal usia. Bersedialah kita. Ya Hakam, ya Ad, kita minta dibantu dalam mahkamah Allah dan hari keadilan Allah ketika seluruh anggota ini akan berkata-kata. Mata ini akan berkata, mata inilah yang melihatnya ya Allah. Telinga akan berkata, telinga inilah yang mendengar ya Allah. Ni semua ni ada alat perakam ni.
Kaki ini akan berkata, kaki inilah yang melangkah ya Allah. Orang yang keluar rumah tanpa izin suami. Ya, suami tak tahu. Suami keluar pergi pejabat, dia keluar ikut pintu dapur. Ramai akhir-akhir zaman ni. Ya. Maka dia dirakam, pemergian itu dirakam oleh kakinya sendiri. Yang akan berkata-kata di hadapan hakim yang maha agung nanti. Ya Hakam ya Azim. Bahawa kaki inilah yang melangkah. Tidak ada yang tidak diadili. Tidak ada yang dizalimi. Semuanya diadili oleh Allah yang ada. Kita minta perlindungan ya Hafiz ya Muhammad daripada azab api neraka. Kita minta ya Rahman ya Rahim belas kasih untuk dikunakan kita syurga. Kita minta ya Basir pandangan yang memandang kita di syurga nanti. Ya. Untuk anak-anak, ya balik nanti boleh berkongsi dengan anak-anak. Kita sediakan juga tips belajar cemerlang untuk kids anak-anak buat pergi sekolah. Ya, jadi sebelum baca buku, sebelum masuk kelas, zikir nama Allah ya Alim ya Hakim ya Rashid. Ya, kalau lepas solat sebaiknya 40 kali. Tapi kalau waktu-waktu aktiviti kehidupan, ya sekadar 7 kali atau 3 kali. Yang penting ialah doa kita, bicara hati kita dengan Allah. Ya. Anak-anak yang degil, ya amalkan zikir ya Qahar ya Latif ya Malik. Tundukkan anakku kepadamu, lembutkan hatinya yang keras, jangan balik-balikkan hatinya ya Allah mendengar kataku. Untuk anak berakhlak mulia, ya Majid ya Maha Budi Perketi yang mulia, kurniakan anakku sedikit budi perketi yang mulia. Ya Hamid yang Maha terpuji, kurniakanku sifat ya anak-anakku sifat yang terpuji. Ya Latif yang Maha lembut, kurniakan anakku tingkah laku yang lembut. Ya Halim yang Maha santun, kurniakan anakku kesantunan. Ya Syakur, kurniakan anakku sifat menghargai, menghormati orang lain. Ya Sabur, kurniakan anakku kesabaran. Dan banyak lagi sebenarnya nama yang lain. Ya, cuma saya cuba rangkumkan ya, sebagai contoh di sini. InsyaAllah ada kelapangan, kita belajar 99 nama Allah, faham maknanya, faham kehebatan Allah, sifat Allah, ya kita boleh ya mengamalkannya dalam bentuk zikir dan doa bicara hati, ya untuk kita ya bersandar dan bergantung dengan Allah ya dalam kehidupan kita. Untuk anak menghadapi peperiksaan, mungkin tak lama ada yang anak nak ambil SPM. Ya, kongsi mereka dengan zikir ya Zahir, ya Hadi, ya Nur, ya Bari. Ya. Kat belakang sana ada buku kecil, nanti boleh beli. RM3 harga dia. Nampakkanlah jawapan, ya Allah. Ya, pada soalan ini. Ya Hadi, beri petunjuk bagi jawapan ini. Ya Nur, pancar cahaya dalam fikiranku agar nampak apa yang dibaca sebelum ini. Ya Bari, aturkan jari jemariku. Kalau anak-anak tahfiz, dia tasmi', ya Bari, aturkan lidahku dengan kalammu, ya Allah. Ya, insya-Allah, ya dengan teknik berdoa, menyebut-nyebut nama Allah ini, ya amat-amat ajaib, amat-amat hebat, mempunyai 1001 rahsia. Pekerja, sedikit saya sentuh pekerja, memang tak sempat malam ini. Ya, zikir ya Kudus ya Jalil ini boleh menyucikan penyakit-penyakit, mengejar berhala dunia, pangkat, wang ringgit, anugerah dan gelaran. Jadilah kita pekerja yang ikhlas, bersih hati dan berfikiran positif dalam pekerjaan. Kita zikir ya Bari untuk merancang kerja kita seharian, insya-Allah dipermudahkan. Ya, ketika kita buntu dalam kerja kita, zikirlah nama ya Fatah. Bukalah jalan bagiku ya Allah, aku dalam kebuntuan dan kekusutan. Ya, ketika kita bekerja di jabatan-jabatan seperti immigration, PDRM, kita sentiasa terdedah dengan rasuah, penyelewengan dan kepentingan dunia. Maka peliharalah jiwa kita dengan zikir ya Hafiz ya Muhaimin, agar kita tidak terjebak ya dalam kejahatan-kejahatan daripada syaitan ini. Guru ada juga. Saya nak berkongsi sedikit tentang penyakit. Ada pamphlet sakit di sana. Sakit ni sebenarnya dia bermula daripada jiwa. Jiwa yang jauh daripada Allah, jiwa yang lalai. Ada juga sakit yang datang daripada kenaikan makam. Allah nak naikkan kita makam. Kita dah semayang, dah puasa dah ni, tapi dapat sakit juga. Allah nak bawa dekat lagi dengan Allah. Jangan bimbang. Ya, tetapi kebanyakan manusia sakitnya kerana lalai. Ya, maka jasadnya sakit, dia berpunca daripada emosi yang sakit, berpunca daripada jiwanya yang sakit, yang jauh daripada Allah. Maka sebelum pergi hospital, buat zikir ni dulu. Sebaiknya semayang 2 rakaat dalam sujud. Ya, kita baca zikir ini dan bicara di hati.
Ya, kalau lepas solat pun tak apa. Ya, ya Zahir, yang Maha menampakkan kau nampakkan punca sakitku ini ya Allah. Banyak penyakit tak ada obat di hospital. Di tempat lain, di mana? Wallahu a'lam, Allah je yang tahu. Ya Hadi yang Maha memberi petunjuk. Minta petunjuk dengan Allah. Kenapa punca sakit ni? Di mana obatnya? Ya Nur yang memancarkan cahaya. Minta cahaya Allah pancarkan pada sakit itu. Nampaklah puncanya dan rawatannya. Ya Fatah, bukalah jalan rawatan bagi sakitku ini. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. Mintalah kebijaksanaan untuk merawat. Ketika kita merawat, dah tahu apa obatnya. Sebelum kita ambil obat, nak minum obat, Ya Allah, Ya Salam, Ya Fatah, bukan obat ini yang menyembuhkanku. Engkaulah Ya Salam, Ya Fatah yang menyembuhkanku. Ramai orang yang beriktikad dengan obat, beriktikad dengan doktor. Maka dia telah menyekutukan Allah dengan doktor, dengan obat. Ya, zikir Ya Salam, Ya Fatah. Ya, engkaulah yang memberikan sakit ini kepadaku sebagai ujian tanda kasihmu kepadaku. Maka engkau juga yang mampu menyembuhkan. Ya Allah, Ya Salam, Ya Fatah, Ya Salam, Ya Fatah. Minggu lepas saya menziarahi staf saya di Hospital Kuantan. Depan itu ada seorang perempuan wanita yang aksiden. Sebulan dah duduk kat situ. Ya, sebulan patah, aksiden, masuk besi, 2-3 besi kat dalam tubuh. Tak boleh bergerak. Kemudian staf saya beri dia baca zikir Ya Salam, Ya Fatah. Dalam masa 1 hari dia boleh bangun. Besoknya boleh keluar hospital. Suatu keajaiban. Dan dia menangis tersungkur, tidak mampu lafazkan. Dan kami memberi dia lagi panduan-panduan Asmaul Husna. Tetapi ramai orang yang tak yakin dengan Asmaul Husna. Dicari makhluk, dicari manusia. Kita suruh zikir, malas nak berzikir. Kita suruh solat sunat, solat hajat, malas nak solat. Bagaimana Allah boleh menolongku? Di mana Allah? Itulah persoalan-persoalan manusia akhir zaman. Yang mata hatinya tertutup dan buta. Orang yang sakit kanser, berikan dia zikir Ya Aziz Ya Qawi Ya Matin kerana jiwanya sangat lemah. Dia tidak mampu mengharungi kesakitannya. Penyakit jangkitan kuman, zikir Ya Mumit. Ya Allah, Ya Muhyi, engkaulah yang menghidupkan kuman ini. Hanya engkau yang boleh mematikan Ya Mumit. Bukan bererti hanya berzikir, ya, saya nak ingatkan sekali lagi. Jangan salah faham. Bukan bererti hanya berzikir. Mulakan ikhtiarmu dengan menyebut nama Allah. Ketika kau menyebut nama Allah, Allah bukakan jalan, Allah datangkan pertolongan di luar jangkaan. Maka ketika datang detikan-detikan daripada Allah, lakukan ia, lakukanlah sebaik yang mungkin. Orang yang beramal dengan Asmaul Husna, dia bukan berpeluk tubuh, dia bukan cumuk dan kaku. Malahan dialah menjadi orang yang paling sibuk di dunia ini, membawa manusia rokok sujud kepada Allah. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dalam masa yang sangat terhad dan terlalu banyak ilmu-ilmu, rahsia panduan yang nak dikongsikan. Mungkin bukan malam ini kerana saya ingin mengambil sedikit masa untuk menunjuk cara bicara hati. Ya. Kerana bicara hati ini bukan dihafaz di kertas. Ya, bukan dibaca di kertas. Ya, tetapi ya, dengan ya, teknik berbicara dengan Allah yang kita akan belajar pada malam ini. Ya, jadi sebenarnya saya tak kisah pun tutup lampu tak tutup lampu. Biasanya kita tak mau gangguan. Ya, boleh tutup sikit, tapi sebab ada muslimin takut jadi fitnah pula. Ya. Jadi saya tunjuk cara nanti balik karang boleh buat balik. Siapa muslimat yang nak bersama dalam munajat Asmaul Husna pada malam ini, ya, bicara hati, dia di pagi hari bolehlah menyertai kami, ya, di sini pukul 4 pagi. Ya, jadi malam ini anggaplah saya sebagai orang yang berkongsi ilmu. Bukan saya nak baca doa untuk para muslimin khususnya, bukan. Ya, saya nak kongsi ilmu je bagaimana kita ya boleh bercakap-cakap dengan Allah. Ya, sebab biasa kita tak biasa. Ya, kita cari manusia bercakap sebagainya, jadi tak tahu caranya. Walaupun ia sangat mudah, ya, tetapi bila tak tahu cara kita bimbang, takut tersilap, tersalah, ya. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan zikir Ya Batin. Ya, Ya Batin 3 kali cukup. Allahumma Ya Batin, ya, zikir Asmaul Husna bila buat lepas mayang, mulakan dengan nama zat. Allahumma ataupun Allahu Rabbi ataupun Ya Allah. Kemudian terus masuk kepada nama-namanya.
Ya, jadi kita nak mulakan, ya, Allahumma ya batin, ya batin, ya batin, engkau yang maha menghilangkan, hilangkan daripada fikiran dan pandangan mata hatiku wajah-wajah manusia, makhluk alam dan peristiwa yang sentiasa bermain dan ditayang dalam cermin hati kita, fikiran kita. Sebab kita nak khusyuk dengan Allah ni. Ya, kemudian ya zahir. Allahumma ya zahir, ya zahir, ya zahir. Engkau yang maha nampakkan pada fikiran dan pandangan mata hatiku akan ingatan kepadamu Allah. Ya, nak ingat Allah je ni. Ya, kerana kita kena beradab dengan Allah. Ya, kerana Allah memandang hati kita ni. Ada ingat lain tak? Ada pandang lain tak? Ya, mata hati memandang-mandang lain tak? Berpaling-paling ke tidak? Ya, insya-Allah dengan zikir ya batin ya zahir ini akan membantu kita lebih khusyuk dalam bicara hati kita, dan kita mulakan dengan Al-Fatihah dan tundukkan kepala. Nak angkat tangan tak jadi masalah kerana ini bicara hati. Ya, bukan hanya doa, dia terkandung pujian, dia terkandung keinsafan, dia terkandung lafaz redha, berbagai-bagai kandungan dalam tu, bukan hanya permintaan tu hanya sikit saja. Ya. Dan lepas tu tundukkan kepala, hayati sahajalah bicara hati yang saya akan bimbing pada malam ini dulu. Lepas tu bolehlah kita amal bersama-sama, ya, dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya. InsyaAllah kita mulakan dengan zikir ya batin, ya zahir dan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu Rabbi, huwa Rahman, huwa Rahim, huwa Sami'. Sesungguhnya engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang lagi maha mendengar. Dengarilah bicara hati hamba-hambamu yang sudah sekian lama tidak berbicara denganmu, ya Allah. Walaupun engkau dekat dengan kami lebih dekat dari urat leher kami, selama ini kami terhijab denganmu, ya Allah. Kami asyik mencari manusia untuk berbicara dan meluahkan rasa, sedangkan engkau dekat dengan kami menunggu-nunggu saat-saat kami datang berbicara denganmu, ya Allah, meluahkan rasa, menyatakan segala masalah hidup kami kepadamu, ya Allah. Oleh itu, Allahumma ya Fattah, yang maha membuka, bukalah hijab yang menghijab antara kami denganmu selama ini, ya Allah. Jiwa yang terhijab ini tidak mampu melihat sifat-sifatmu di sebalik manusia, makhluk alam dan peristiwa, ya Allah. Bagaimana mungkin ketika kami tidak mampu melihat sifatmu untuk membesarkanmu, Allah ya Kabir ya Mutakabbir, untuk meninggikanmu, Allah ya Ali ya Muta'ali, untuk mengagungkanmu, Allah ya Azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sejak kami diciptakan olehmu sehingga ke saat ini, kasih sayangmu tidak pernah berhenti dan tidak bertepi buat kami, ya Allah. Engkau mengalirkan kasihmu melalui kedua ibu bapa kami, suami, anak-anak, isteri dan orang-orang keliling kami, ya Allah. Tetapi kami hanya mampu mencintai manusia, merindui manusia, mengingati manusia dan terhutang budi dengan manusia. Tetapi tidak mampu merindui, mencintai dan terhutang budi kepadamu, ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, izinkan kami menghitung-hitung kurniaanmu yang tidak terhitung itu, ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jantung kami ini bukanlah kami yang mendegupkan, engkaulah yang mendegupkan setiap saat, setiap ketika, ya Allah. Sesungguhnya kami memerlukanmu dalam hidup ini setiap saat, setiap ketika. Tetapi seringkali, ya Allah, dalam hidup kami ini, kami hidup seolah-olah tidak memerlukanmu, ya Allah. Seringkali mengabaikanmu dalam hidup ini, lebih mementingkan diri sendiri dan orang-orang keliling kami daripada mencari redamu, ya Allah. Maafi kami, ya Afu, ya Ghafar, ya Tawwab. Allahumma ya Rahman ya Rahim, udara yang masuk ke dalam tubuh kami ini bukan kami yang memasukkan, engkaulah yang memasukkan, ya Allah.
Darah yang mengalir dalam saluran darah kami ini, bukan kami yang mengalirkan, Engkau lah yang mengalirkan, ya Allah. Mata ini dikelipkan dengan daya kekuatan-Mu, ya Qawi. Pendengaran ini kami mendengar, meminjam pendengaran ciptaan-Mu, ya Allah. Tangan ini digerakkan dengan daya-Mu. Kaki ini melangkah dengan meminjam daya kekuatan-Mu, ya Qawi. Ketika Kau mengambil seluruh daya daripada tubuh kami ini, akan lumpuh dan kakulah tubuh ini, ya Allah. Ya Allah, maafi kami, ya Afu, ya Ghafar, ya Tawwab. Lupa untuk mensyukuri, membilang, menghitung nikmat-nikmat. Tetapi seketika Kau uji kami dengan sedikit keujian kesempitan, Allah ya Qabid, semata-mata untuk mengingat kami datang dekat kepadamu. Kami mengeluh kesah, ya Allah, mengungkit-ungkit, ya Allah, protes dan ya Allah menyatakan berbagai-bagai buruk sangka kami kepadamu, ya Allah. Sedangkan Engkau sempurna, ya Kudus, tidak ada kesilapan sedikit pun. Kamilah hamba-Mu yang sentiasa membuat silap terhadap-Mu, ya Allah. Ampuni kami, ya Afu, ya Ghafar, ya Tawwab. Sesungguhnya Engkau mengampunkan dosa walau seluas buih di lautan, walau sebanyak pasir di pantai. Hamba-Mu, ya Allah, datang membawa dosa yang banyak, ya Allah. Tetapi, ya Allah, sebesar gunung pun dosa kami, besar lagi keampunan-Mu, ya Ghafar, ya Ghafur. Walau kami membawa dosa seluas buih di lautan, seluas langit dan bumi, luas lagi keampunan-Mu, Allah. Ampuni kami, ya Afu, ya Ghafar, ya Tawwab. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, pada saat ini, untuk meninggalkan hidup menjadi abdi kepada hawa nafsu dan dunia dan manusia, kembali menjadi abdi kepadamu semata-mata, ya Allah. Allahumma ya Bari, yang maha mengatur agenda hidup manusia, dengarlah lafaz seorang hamba, ya Allah. Kami menyerahkan seluruh jiwa dan raga kami kepadamu, untuk keagendakan hidup kami dengan agendamu, ya Allah. Walaupun kami sedar agendamu itu penuh dengan duri dan ranjau, kesusahan, kesibukan, kesakitan, cemohan-cemohan manusia, tetapi itulah jalan para nabi, para rasul, para syuhada, salihin, siddiqin, jalan orang-orang yang Kau kurniakan nikmat, ya Allah. Beri kami kekuatan-Mu, ya Aziz, ya Qawi, ya Matin, dan kesabaran-Mu, ya Sabur, untuk kami terus melangkah di atas memaidani duri-duri itu, ya Allah. Allahumma ya Kudus, ya Jali, ya Maha Suci lagi Maha Jernih. Sucikan dan jernihkan jiwa-jiwa kami daripada berbagai penyakit hati yang menghinggapi jiwa ini selama ini, Allah. Kami hidup selama ini penuh dengan kebencian, hasad dan dengki dan dendam, ya Allah. Umpat mengumpat, rendah merendah, kata mengata di antara kami, ya Allah. Kami sudah tidak mampu lagi hidup dengan penuh kebencian ini, Allah. Maka bersihkanlah ia, ya Kudus, ya Jalil, dan gantikanlah ia dengan sejebis kasih-Mu, ya Rahman, ya Rahim, agar dapat kami berkasih sayang sesama kami, tolong menolong, bimbing membimbing, tegur menegur di atas jalan kebenaran-Mu, ya Hak. Allahumma ya Kudus, ya Jalil, ya Maha Suci lagi Maha Jernih. Kami akan mati, Allah, ya Mumit. Kami akan kembali kepadamu, Allah, ya Mu'id, yang Maha mengembalikan. Tetapi, ya Allah, sebelum kami dimatikan, dikembalikan kepadamu untuk dihisap, ampunkanlah dosa-dosa kami, bersihkanlah, ya Allah, karat-karat dosa yang melekat di jiwa kami ini, Allah, ya Kudus, ya Jalil. Kerana kami bimbang, ya Allah, sekiranya esok atau lusa kami akan dimatikan oleh-Mu dengan penuh jiwa yang berkarat dosa ini, akan dibasuh oleh-Mu nanti di akhirat dengan bakaran api neraka-Mu, ya Muntaqim, yang maha keras siksaan. Ya Allah, ya Muntaqim, neraka-Mu itu rumahnya penuh dengan ular, kalajengking yang berbisa, yang akan membaham siapa saja yang masuk ke dalamnya. Ya Allah, ya Sami', yang maha mendengar, dengarlah rintihan hamba-Mu yang dhaif lagi hina ini. Kami tidak akan mampu berada di sana walau sesaat atau saat lebih pendek daripada itu, ya Allah. Neraka-Mu itu bantal tilam dan selimutnya daripada api yang membakar. Neraka-Mu itu makanannya daripada buah zakum yang berduri yang menghancur luluhkan. Minumannya daripada darah, nanah, air besi yang mendidih yang menghancur luluhkan. Ya Allah, jiwa yang tidak takut kepada neraka-Mu ini, ya Allah, masukkanlah rasa takut kepada neraka-Mu, ya Allah, ya Muntaqim. Jiwa yang lebih takut dengan kata-kata manusia, ancaman manusia dan jin, lebih daripada takut kepada neraka-Mu ini, ya Allah. Memohon kepadamu, ya Allah, agar dimasukkan rasa gerun dan gementar
ketika diingatkan kepada neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Hafiz, ya Muhaimin, yang Maha melindungi lagi Maha memelihara, lindungi dan pelihara kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kasihani kami hamba-hamba-Mu yang dhaif ini, Allah. Ketika kami membawa salat-salat kami untuk dipersembahkan kepadamu, kami bimbang, ya Allah, nescaya tak ada satu rakaat pun yang layak dipersembahkan kepadamu, kerana seringkali salat kami dalam keadaan lalai kepadamu, Allah. Kami juga bimbang, sekiranya kami membawa segala amal soleh kami, kebaikan, kebajikan dan sedekah jariah kami kepadamu untuk dipersembahkan nanti, ya Allah. Kami juga bimbang, takut tiada satu pun yang layak dipersembahkan kepadamu, kerana amal soleh kami itu seringkali diiringi dengan riak dan ujub, ya Allah. Dan kami menginsafi, menyedari Engkau tidak menerima amalan-amalan yang tidak ikhlas, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, walaupun kami ini, amalan kami ini tidak melayakkan kami ke syurga-Mu, ya Allah, tetapi kami juga tidak mampu menanggung azab neraka-Mu, ya Allah. Hamba yang lemah lagi dhaif ini hanyalah mengharap belas kasih-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Bukalah jalan syurga bagi kami, ya Allah, ya Fattah. Gunakanlah kami syurga tanpa hisab-Mu, ya Rahman, ya Rahim, ya Hasib. Ya Allah, rukuk dan sujudkanlah kami di pagi-pagi hari untuk bermunajat, memohon ampun dan memohon kekuatan daripada-Mu, ya Allah. Diri ini tidak mampu menundukkan nafsu tidur ini, Allah. Ya Qahar, yang Maha menundukkan, tundukkan nafsu tidur kami. Allahumma ya Qahar, tundukkan nafsu makan kami, ya Allah. Ketika kami makan berlebihan, syaitan mengalir dalam darah-darah kami, ya Allah, membisikkan kejahatan dan kemalasan dalam jiwa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Kudus, ya Jali, ya Maha Suci lagi Maha Jernih, sucikan dan jernihkan jiwa-jiwa kami daripada berhala-berhala dunia dan manusia yang kami lebih utamakan selama ini daripada redha-Mu, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alirkan kalimah suci ini dalam jiwa kami, dalam jaringan urat-urat kami, dalam saliran darah kami, dalam seluruh anggota tubuh kami, dalam seluruh sel-sel tubuh kami, ya Allah. Agar dengan kalimah suci yang mengalir ini, dapatlah kami hidup sebagai abdi dan khadam-Mu sebenar-benar abdi, ya Allah. Dapatlah kami hidup di atas jalan Islam, iman dan ihsan, melakukan kebaikan di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab, ya Karim, Engkau mengetahui ada di kalangan kami ini Kau uji dengan berbagai kesusahan dan kepayahan. Tanda sayang-Mu kepada kami, ya Rahim. Maka ya Allah, hanya Engkau yang mampu membantu kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahab, ya Karim. Bantulah kami, ya Allah. Tiada manusia yang boleh membantu kami melainkan-Mu, ya Allah. Allahumma ya Fattah, yang Maha membuka, Engkau mengetahui ada di antara kami ini yang dalam kebuntuan dalam hidup ini, Allah. Bukalah jalan keluar bagi kami, ya Fattah. Ada di antara kami ini Kau uji dengan berbagai kesakitan, Allah. Maka hanya Engkau, ya Salam, ya Fattah, yang mampu menyembuhkan dan membuka jalan penyembuhan. Ada di kalangan kami ini Kau uji dengan kekeringan kasih dan cinta, Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, alirkanlah secebis kasih dan cinta-Mu buat kami, agar kami dapat berkasihan dan bercintaan di muka bumi ini, demi kerana mencari redha-Mu semata-mata, ya Allah. Ya Allah, yang Ali, ya Muta'ali, hamba-Mu datang pada saat ini merendah diri. Ya Allah, ya Kabir, ya Mutakabir, hamba-Mu datang mengkerdilkan diri. Allahumma ya Karim, ya Majid, ya Zal Jalali wal Ikram, hamba-Mu datang menghina diri, ya Allah. Ya Azim, ya Maha Agung, hamba-Mu datang mengisaf diri yang dhaif ini, Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang sentiasa tunduk kepada-Mu, kerana kami suatu hari nanti akan berhadapan dengan-Mu di mahkamah-Mu, ya Hakam, ya Ad, di hari perhitungan amal, ya Musi, di hari hisab, ya Hasib. Ya Allah, ya Rasulullah, Engkau hidup dalam kelaparan, kami seringkali mengejar kekenyangan. Ya Rasulullah, Engkau hidup dalam kemiskinan, kami mengejar kekayaan dan kemewahan. Ya Rasulullah, Engkau hidup untuk umat-Mu, kami seringkali hidup untuk kepentingan diri sendiri, ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kami akan dikenali oleh-Mu nanti, ya Rasulullah, di akhirat nanti?
Akhlak kami tidak sebagaimana Ya Rahman Ya Rahim, atas segala daya usaha mereka untuk membawa manusia mendekatkan diri kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, kami tiada apa yang ingin dapat dibalas melainkan sebuah doa kepadamu. Ya Rahman Ya Rahim, rahmatilah masjid ini dan seluruh warganya, Ya Allah. Rahmatilah seluruh penduduk dan masyarakat di sini, Ya Allah. Dengan cahaya petunjuk-Mu, Ya Nur, Ya Hadi, dengan cahaya makrifat-Mu, Ya Allah. Bukalah hijab-hijab kami antara kami denganmu, Ya Fattah, agar kami semua dapat kembali di atas jalan-Mu yang benar. Fusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah sedikit tunjuk cara bicara hati, rintihan rayuan seorang abdi yang lemah dan taat. Allah Ya Sami' yang Maha mendengar, merindu akan rintihanmu. Sahabat-sahabat sekalian, muslimin dan muslimat, bangunlah di pagi hari yang sunyi, bersunyi-sunyi. Lihaza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب pada Profesor Wan Masri. Dan jangan lupa muslimat sekalian, pada pukul 4 pagi ini kita berkiam bersama beliau di Masjid Sultan Bayani. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid Al-Majid Al-Wahid As-Samad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqaddim Al-Muakhir Al-Awwal Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Wali Al-Mutta'ali Al-Bar Al-Tawwab Al-Muntakim Al-Afur Ra'uf Malik Al-Mulki Dhul Jalali Wal-Ikram Al-Muqsid Al-Jami' Al-Ghani Al-Mughni Al-Mani Al-Dar Al-Nafi' Al-Nur Al-Hadi Al-Badi' Al-Baqi Al-Waris Al-Rashid Al-Sabr. Ada siapa tertinggal kunci ya? Mai ambil dekat depan meja ni nak. شيء وهو السميع البصير